Wajib tonton video ni kalau korang tak nak kucing kampung korang hilang gaib di waktu hari raya nanti. Waktu raya ni budak-budak suka main mercun, terutama dekat kampung. Bapak budak pun tak terkecuali. Lagi besar panjang, lagi kuat jenis mercun yang diorang suka. Tak pun meriam terus, kasih gegar satu kampung. Kononnya hebat lah tu. Miao ke kampung, miao ke bandar ataupun London sekalipun, sangat takut dengan bunyi yang kuat dan bising. Bila dengar je bunyi letupan, diorang akan panik dan lari sehabis nyawa. Sedar-sedar, tak tahu kat mana and tak tahu nak balik macam mana. Esok pagi tu orang raya happy, salam-salam mak bapak kan. Tapi korang menangis. Tapi anda beraya dengan air mata. Habis semua maskara ni cair dekat pipi, hitam je. Jadi waktu petang tu, korang simpan terus miau korang dekat dalam rumah bertutup, ataupun korang simpan je dalam sangkar. Kalau tak tahu nak letak mana kan, simpan dalam sangkar untuk tempoh yang sementara. Sementara keadaan masih pum-pum-pum tu kan, korang simpanlah dalam cage dahulu. Bila dah reda, contoh raya ketiga atau keempat, ataupun keadaan dah reda lah, korang boleh lepaskan. Tapi kena monitor. Sebab ada je orang main mercun waktu siang hari raya ketiga keempat tu. Macam Tok Mi memang letak dalam rumah kucing Tok Mi waktu malam. So, waktu siang tu kena monitor. Sebab selain mercun yang bahaya, manusia pun bahaya juga. Tiba-tiba dia cakap, comelnya, jomlah ikut Acik balik. Atuk dia comel weh. Jadi, ingat dua pesanan penting ni. Satu, korang sangkakan dia siap-siap petang sebelum raya menjelang ataupun keadaan tengah orang main mercun tengah rancak tu kan. Korang dah boleh simpan dah sebenarnya, sebab kucing kita akan panik dengan bunyi mercun. Yang kedua, kalau dah lepaskan tapi tempoh hari raya juga, korang monitor lah dia main kat mana semua, sebab takut kena colik dengan orang. Tengok acik tu bawa balik naik ferry semua. Dua pesanan ni nampak simple as pimple, tapi baik berhati-hati dari menangis tak berlagu. Haiwan tak pandai cakap, tapi kita kena cari ilmu.